Ish, banyak betul asap tadi. Tak boleh kita namai kat padang kan? Kenapalah orang suka membakar sampah? Awak okey ke? Tak ada, saya ketak sikit. Saya kena pakai ubat asma saya. Cara penggunaan ubat penyedut pelaga asma dengan corong. Ini adalah corong penyedut. Ini adalah ubat pelega asma. Pastikan murid duduk atau berdiri tegak. Buka penutup dari ubat penyedut. Letakkan jari di bahagian atas tabung ubat penyedut dan ibu jari di bahagian bawah. Goncak ubat penyedut sebanyak 3 hingga 5 kali. Sambungkan muncung ubat penyedut dengan corong penyedut. Nafas seperti biasa. Dongakkan kepala sedikit ke belakang dan tekapkan topeng ke muka. Pastikan topeng ditekak dengan baik dan tiada udara yang boleh keluar. Tekan jari ke bawah sekali untuk menekan ubat keluar daripada ubat penyedut. Nafas secara biasa sebanyak 5 hingga 8 kali. Pastikan topeng muka melekat di muka dengan rapat. Tunggu 1 minit sebelum mengulangi dos kedua. Ulang semua langkah-langkah dari mula. Cabutkan ubat penyedut daripada corong. Tutup ubat penyedut selepas digunakan. Baru senang nak nafas. Awak dah okey ke? Dah okey, tapi saya kena beritahu cikgu saya kena asma tadi. Duduk sini, saya akan beritahu cikgu. Adalah amat penting untuk murid membawa ubat sedut pelega asma ke sekolah pada setiap masa. Walaupun murid sihat semasa mereka pergi ke sekolah, serangan asma boleh berlaku pada bila-bila masa. Pengambilan ubat ini boleh mencegah keadaan murid dari menjadi lebih teruk.